Kan best kalau orang tu belanja baju baru. Lagi-lagi brand lokal. Contoh. Kan best kalau dapat makan banyak-banyak. Dengan harga RM5 pun dah boleh dapat. Nah, contoh, makan. Bestnya kalau dapat keluar. Pergi tempat ada diskaun, ada artis, ada banyak aktiviti. Ni tak asyik duduk rumah je. Contoh. Dah kenapa dia tu? Ni masih dia dekat belakang ni. Kan best kalau orang tu beli kereta baru. Macam S70 ke? Contoh. Awak ni sikit-sikit contoh. Dah kenapa? Apa kata awak ikut je saya pergi Carnival KPDN 2025 dan kempen beli barangan Malaysia Zon Tengah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam pada 21 hingga 23 November ni tau. Ada pelbagai aktiviti tau kat sana. Ada pertandingan The Band Showdown, pertandingan ekspedisi Kausari Hidup, pertandingan berwarna untuk kanak-kanak, e-sport by Todak, art battle. Lepas tu DDM Friend pun ada tau. Ada artis tau. Kita ada Datuk Francisca Peter, kita ada Hil Saini, Ara Johari, Drama Band, Rahmat Mega, SOG, Intim. Hey, memang ramai lah. Lepas tu ada jualan Rahman Madani tau. Diskaun 10 hingga 30%. PJRM Back to School pun ada. Jualan Sultan Rahman Madani pun ada. Lepas tu ada Pavilion KPDN. Carnival Kejaya pun ada untuk graduan-graduan yang nak cari kerja. Pavilion KPDN pun ada tau. Bolehlah kita tahu. Kita nak buat aduan macam mana. Hari tu awak kata awak nak TV LCD 55 inci kan? Dengan nak suruh saya beli Proton S70. Apa kata kita pergi je sana? Mana tahu kita menang. Kita boleh join cabutan bertuah tau. Dekat sana hadiah-hadiah dahsyat-dahsyat. Ada Proton S70, Pro 2 Alza, Moderna Karisma. Macam-macam lah. Apa kata awak ikut je saya? Tapi kan, saya rasa kalau awak tak ikut saya pun tak apa. Sebab mana tahu saya menang. Contoh kan?